Saya hampir nak buang semua pelam ni sebab dah tak lara nak makan. Tapi ni kan No Palace, saya boleh buat macam-macam lagi menu menggunakan buah pelam ni. Saya pernah makan menu ni sekali dekat Alok Stang, which is crispy chicken mango Thai. Tapi kali ni bukan masak untuk saya je, bukan untuk housemate je, tapi untuk jiran sekali. Mudah sangat-sangat. Hot dog roti masak pun boleh buat menu ni. Ayam dah siap goreng tadi guna bahagian boneless chicken chop tu tau. And next kita nak sagat buah pelam dan juga carrot. Lepas dah siap tu kita nak buat pula sos dia. Untuk sos pula kita perlukan 3 sos utama, which is sos plum sikit, sos Thai sikit. Sos Thai ni lebihkan sikit lah. And then sos ikan sikit, bagi masin sikit, masam sikit, masukkan limau nipis, masukkan cili padi nak bagi pedas sikit, and dah siap kita punya sos. Lepas tu bolehlah potong kita punya ayam tu. Hampa tengok ayam tu juicy, crispy dekat luar. And then letak kita punya mango and carrot tu, letak atas dia. Kalau suka banyak boleh je nak bubur banyak. And drizzle pula dengan sos Thai yang kita dah siap buatkan tadi tu. So inilah hasil dia. Nampak sangat-sangat menyelerakan, macam beli dekat restoran. Alhamdulillah memang sedap. Orang kata apa? Mangga dapat dekat tangan orang yang tepat. Kalau dok tu dok biar memburuk, membusuk dekat dapur tu. So ni kita packing untuk kita punya jiran apa semua. So kita buat dalam 7 macam tu je, tak banyak pun. So dah settle packing. Now teman saya nak pergi edak dekat jiran-jiran saya pula. So first kita bagi dekat makcik ni. First perkenalan kami dekat surau tau. Makcik ni Bagui Yorobia Karim. Tengok comel kan. Ni pula lecturer saya duduk setaman kan Alalang tu. So bagilah kat dia sekali kan. And ni pula saya punya geng main bola petang-petang lah. Oh, hak mangga tu. Terima kasih. Share chicken Thai. Cara makan dia hampa tuang sos tu atas ayam tu, betul makan macam ni. Lepas tu bagi dekat adik-adik ni, rezeki dia pun terserempak. And then adik ni pun saya duk main bola dengan dia petang-petang. Lepas tu ada lagi lah jiran-jiran yang saya kenal lagi kan. So konklusi dia, pelam tak buang, tak membusuk, tak memburuk, tapi terjadi crispy chicken mango Thai.